Ramai orang dia takut nak pergi mall sebab kau tengok bila suasana dalam mall. Kau tengok suasana dalam mall. Tengok orang dia takut sebab dia seolah-olah rasa orang perhatikan dia, dia rasa orang macam tengok dia, dia rasa macam dia terkenal sangat, dia rasa macam dia influencer sangat. So bila dia masuk mall dia rasa apa? Dia rasa nervous, dia rasa jantung berdebar, dia rasa panik. So bila dia berada dalam mall seolah-olah seperti semua orang tengah nak melakukan sesuatu kepada dia. Sebab apa? Sebab dalam badan dia, dalam otak dia reset tengah fight mode. So bila dia tengah berada dalam fight mode, dia punya nervous, dia punya shaking, dia punya panik tu semua datang. Jadi apa tip macam mana cara nak mencegah, macam mana cara nak kawal masalah panik tu tadi datang apabila anda takut nak pergi mall, sebenarnya adalah melalui apa yang anda stres. Apa yang punca kepada stres? Punca kepada stres tu adalah daripada perut. Bila perut anda problem, maka dia akan trigger kepada stres tadi. Dalam program saya tekankan macam mana cara nak makan yang betul, nak kawal anxiety yang betul, nak elakkan panic attack dan juga beberapa tip tambahan yang lain. Link dekat bio sekarang. Ada lagi 20 orang je.